Assalamualaikum, saya Muhammad Fadli bin Syafri. Saya berasal daripada Setapak. Saya dah mulakan bisnes ni dah 11 tahun. So, ni tahun yang ke-11 lah. So, yang menariknya, tahun ni ada trip ke Jepun dengan Vietnam. Saya jumpa lah Tuan Wow ni melalui akak saya. Akak saya tengok satu iklan dekat waktu tu Facebook lah. Seorang ejen, dia lelaki. So, akak suruh saya pergi jumpa yang ejen tu. So, saya dengan akak saya buat sama dulu mula-mula. Sampailah sekarang, waktu akak saya dah tak buat sangat, saya teruskan. Maksudnya, akak saya yang tengok ejen tu punya Facebook, and then dia suruh saya jumpa tu direct. Sebab kita nak buat bisnes ni kena ada ilmu dengan modal lah. So bila dah tahu apa ilmu dia, penerangan dia, keluarkan modal, mulakan bisnes. Sebab waktu tu student, waktu umur 20 tahun, so apa benda yang kita boleh buat nak bantu keluarga tanpa menyusahkan keluarga, so kita buatlah bisnes yang tak mengganggu waktu nak belajar. Sambil belajar, sambil kita boleh buat bisnes kan. Daripada kita tengok movie ataupun melepak kan, begitu. Dari segi buat duit, SIM card Tuan Wan ni kalau dari segi data semua tu, banyak lagi data telco yang bagi offer data banyak kat kawasan. Tapi untuk bagi yang komisen paling tinggi, SIM card Tuan Wow lah. Memang proven dah 16 tahun dekat pasaran. So saya sendiri dah dibayar 11 tahun. So saya rasa tak perlu lagi kot bukti-bukti lain. Dari segi komisen mungkin ratus ribu. Dan saya juga adalah pemenang waktu cabutan bertuah. 120,000 waktu tahun 2016 tak silap saya. Lepas tu saya juga pernah pergi ke trip ke Dubai, ke Korea, dan insyaAllah tahun ni ke Jepun. So orang yang dah dalam bisnes telco Tuan Wow ni 11 tahun, saya rasa inilah tahun emas lah. Juga saya katakan dari segi data plan, dari segi aplikasi, daripada media sosial, semua dah memang dah membantu sangat sebenarnya. Dan saya rasa orang-orang yang baru nak join ataupun dah join lama, yang mungkin dah tidur lama, pada dapat komisen saja boleh cuba comeback lah tahun yang terbaik tahun ni. Menariknya dalam bisnes telco Tuan Wow ni, kita buat tapi pendapatan tu dapat sentiasa masuk setiap bulan. On time, sibuk ke 6 bulan ke, tapi dia tak masuk. Itulah kelebihan dia. Ini dah proven 16 tahun. Waktu zaman PKP dulu, sebenarnya pendaftaran sangat tinggi lah. Boleh tanya ejen-ejen yang pernah buat SIM card Tuan Wow ni, memang bisnes telco waktu PKP paling banyak lah sebab duduk kat rumah. So saya rasa bisnes telco ni kalis ekonomi. Kalau dulu sebelum saya mulakan bisnes telco ni lah, waktu saya belajar dulu, ada je banyak bisnes saya cuba. Tapi bisnes yang saya cuba tu jual sekali, untung sekali. Kita akan penat, tak ada game over, tak ada penamat. Tapi dengan bisnes telco ni ada game over, ada penamat lah. Bila sampai satu tahap tu, kita dah mungkin dah boleh relax, dah terima pendapatan saja. Sambil-sambil tu kita boleh buat pendaftaran baru. Secara online, kita punya reach memang jauh. Sebab tu ramai orang buat online. Untuk orang yang nak bermula ataupun dah daftar tapi tak tahu nak mula macam mana, kita mula dengan orang rapat dulu, keluarga, kawan-kawan, saudara. And then bagi orang cop muka kita buka SIM card. Tak apa, sebab dia nak gelakkan kita ke kan, bukan dia orang yang bayar bil kita, kita sendiri. So tak ada benda lah yang nak affected dengan dia orang punya gelak ketawa tu. Dia macam kita mengajak orang ke arah kebaikan kan. Kalau orang nak terima, tak nak lah. Kalau terima, okey lah, alhamdulillah. Kalau tak nak buat macam mana. Dia macam berdakwah lah sebenarnya. Berniaga ni bagi saya lah macam berdakwah. Kita ajak, kalau dia orang nak lah. Kalau dia orang tak nak, kita paksa macam mana pun takkan boleh punya. Kita cakap lah, awak guna SIM card ni masuk syurga. Takkan punya. Kalau dia orang nak, kalau dia orang tak nak, memang takkan kita tak boleh offer lebih-lebih. Pada saya yang mungkin dah bermula dengan Tuan Wow tapi dilamar dengan pesaing baru, saya rasa lebih baik kita stay dengan satu lah. Sebab ni dah proven 16 tahun. Kalau sebelum ni pun memang dah banyak dah. So better dengan proven company lah 16 tahun.